Tambah rasa. Tahu lah video tu. Ambil burger, 1.18, 2.30. Lagi harimau menangis. Dengan ayam betul kan ni pakai? Murah aja. Dari Penang. Penang ni. Dari Penang kan. Cakap lah. Suruh datang, orang banyak tak tahu ni. 1.18, 2.30 saja. Malu bila cakap? Ha? Okey. Event Choy. Kalau naik kereta ada logo Rebrew, akan dapat voucher RM10 untuk burger. Oh, itu tu, macam tu. Oh, lagi stiker. Mana stiker? Ni kereta ni. Okay, naik kereta tu akan dapat voucher RM10. Beli makanan dapat RM10 dapat satu voucher kan? Naik kereta dapat voucher untuk beli burger kami. Oh, naik kereta dapat voucher. Beli makanan pun dapat kupon cabutan bertuah kan? Betul. Beli Okey. makanan pun dapat cabutan bertuah. Boleh datang ramai-ramai ni di Pulau Boleh. Melaka. Rebrew Cafe kedai kami. Nah, Rebrew Cafe. dekat je pintu gerbang. Okey, terima kasih. Terima kasih. Ada laksa Johor. Selamat petang. Meriah sini. Meriah. Orang belum sampai lagi, orang balik kerja kan. Ini dekat Pulau Melaka. Selamat petang. Pulau Melaka. Event Choy. Ada drift. Siapa naik drift dapat kupon RM10. Event Choy. Melaka. Pulau Melaka. Sampai hari Minggu. Ini memang handsome eh. Cakap lah. Beli RM10 dapat kupon. Kalau beli RM7 dapat 7 pieces. Kalau ini yang box ni RM20 dapat 20 pieces. Dapat kupon cabutan bertuah. Dapat cabutan. Tak ada orang dalam ni. Cakap. Wah, kita ada special hari ni lah. Special offer. Bang, nak duit, Ada rebate nak rumah boleh dapat kelebihan ni bang. Kalau nak duit, nak duit dengan nak rumah, inilah produk ni bang. Tapi kalau abang fikir nak duit Wassalam. juga, tapi nak rumah juga dan nak cepat nak terus masuk pun yang ini bang. Tak payah duduk kan. Dapat hasil bulan-bulan kan. Boleh, tak payah duduk pun boleh dapat hasil. Nak duduk lagi berhasil bang. Dah, cakap. Cakap. Jangan lupa PM kita. Nombor apa boleh? Nombor Nombor. WhatsApp boleh. Jelas. Berapa unit lagi ada? Ada Okey, ini banyak lagi bang. Dia ada 2 tower bang. 2 tower. Tower A
saya dah boleh kata 99% sold out bang. Tapi Tower B kita ample lagi bang. Cashback saya terpilih. Tower B boleh pilih. Cashback ada So saya beza terpilih. dia, Tower A siap awal tahun 2028, Tower B siap 2028 juga tapi Ini hujung tahun dia tak. pengurusan urus semua kan. Yes. Kita tak payah apa-apa kan. Punya Ya. pulangan aja. Ya, tapi ini ceritanya bang, dengan abang tak perlu bayar down payment, tak perlu bayar processing fee, dengan dapat bawa balik lagi 60,000 lebih, abang dapat rumah juga bang. Tak ada apa yang perlu keluar. Abang ni booking je bang. Cari kita kat sini bang, dekat booth kita. Nombor 61 pun tak silap saya dekat. Saya baru dekat buat Japan. rumah anak saya dekat kandang. Baru siap. Tak apa, dah siap pun bang. Buat investment dia ni. Kita orang ni dah tua, pencen, nunggu meninggal. Mana nak ada loan lagi? Anak-anak boleh buat. Anak saya mana ada dia bisnes sendiri kita bagi. Abang, kalau bisnes sendiri, kalau dia cukup dia punya documentation untuk dapatkan ni, tak ada masalah bang. Boleh buat juga. Dengan kalau dokumen cukup. Tunggulah kita jual TA Securities punya unit trust nanti kan. Aduh. Tak apa bang, anyway, rezeki tu bila-bila, Ya, bila ya. kata dah sampai masa hati buka. Sebutlah luar pintu, lokasinya kita datang. 15 minit daripada 5 minit daripada Bandar Ile cakap. Ya, 5 minit Bandar Ile, 5 minit Jonker, 8 minit ke Mahkota Parade abang. Peluang untuk sewa tinggi kan. Memang tinggi kawasan situ. JTT kan? Sewa boleh cecah 2,000 Dia sebulan. kata ada JTT, ada. Ini satu pelaburan lah, pelaburan untuk anda semua ni tower ni. Tak payah duduk, dia buat homestay lah. 22 fasiliti kita ada. Semua ditanggung oleh pengurusan kan. Dapat pulangan lagi 2-3K sebulan. Kan? Boleh cover buat, dulu rumah boleh. Lain kali cakap macam saya ni. Okey. Okey, terima kasih. Ini nak suruh cikgu property tu training balik lah korang ni. Kan? Boleh je ilmu tu boleh je bila-bila boleh kumpul bang. Okey. Semoga sukses. Dia segan Ni abang ni sadu cerita sikit bang. Kalau orang beli abang punya apa ni RM10 apa dapat bang? Cakaplah dapat caputan bertuah punya kupon. Caputan bertuah hadiah apa bang? Kereta. Kita sini ada pau, dumpling, dimsum. Tapi kita yang best seller, yang paling special, Apa dia? kita ada dimsum mentai. Oh ni. Yang paling best bang. Oh best Kalau tak sedap, Tak sedap. sedap boleh hantar balik. Kalau dah masuk perut macam mana nak hantar? tak apa, tapi kita tak terima orang hantar bekas. Kalau nak habiskan. Pembelian RM10 dapat kupon cabutan bertuah. Jadi RM5 pun dapat kupon. Ya ke ni? Ya. Dari RM5 dapat kupon, kita doakan akan dapat kereta. Okey, nak tanya malam ni siapa datang nyanyi? Oh, saya tak tahu. Cakaplah Azlan ke Jamal Abdillah ke Ramlah Ram ke. Azlan tak writer agaknya kan. Aslan. Azlan. Nak suruh memungak baru dia memungak. Susah. Okey, terima kasih. Alright. RM10. RM10 dapat kupon cabutan bertuah. Semalam orang Rawang dapat kan. Susah dia orang tak pandai cakap kan. Jadi kita kena ajar. Kan kena ajar dia bercakap kan. Tapi dia orang jujur kan, tak pandai membongak. Saya rasa tempat ni sesuai kalau yang tekak sihat, tak demam, tak putus cinta, duit pula ada, memang sesuai kan. Hujan tak hujan. Tak hujan. Hujan sikit air dah habis. Tak pandai mengak je. Hujan sikit je, dia hujan lalu je tadi. Buah bidara pun ada tu ah. Colek buah bang, colek buah 6 lawan. Sos daripada Thailand. Jemput datang. Ni pun segan nak bercakap. Malam ni ada cabutan bertuah jam 10 lebih ke jam 11 macam tu lah. RM1 air dia kan. Ramai anggota dia kan.
Oh. Ada bunyi macam bertukang. Tengok. Ini hari-hari lalu level punya cala. Tengok baju coy nanti. Baju coy kat depan. Apa promosi daripada GCW? Dah roti john geng. Roti john, burger crispy. Okey baik. So ini dia yang saya dapat tahu daripada GCW. Promosi yang dia buat adalah 1 set ke 3 set. Malu dia ya. 1 set beli dapat 8 barang dengan harga. Tengok baju baju. Assalamualaikum sekali. Mari. Datang di Kuih Tiaw Kaum Mando. Salam. Original. Ayam, daging, kerang, udang, bincang darat, ayam, daging, tambah mata. Okay, kita ada special laut, udang, tambah kerang, tambah mata, dan special Kaum Mando. Malam ni siapa artis datang? Malam ni kita ada 6 cent. 6 cent. Malam ni 6 cent. 6 cent. Okay, mana yang berada di Melaka tu? Berapa kalau pembelian RM10 apa dapat? Oh, kita ada Ni. Pembelian RM10 dapat kupon daripada Kuih Tiaw Kaum Mando. kupon cabutan bertuah. Malam ni Malam ni akan ada artis. Iaitu dua artis. Kereta. 2 kereta untuk lucky draw. Okey, terima kasih. Saya nak ngajar dia orang bercakap payah kan. Dia orang tak biasa dengan media kan. Dia orang penyegan. Pemalu kan. Biasa kalau macam orang media ni dia dah biasa dia kena ajar orang kan. Tu susah tu. Macam jual kondo tadi tu kan. Dia pun tak pandai cakap sangat. Pencarum-pencarum Kan? ataupun yang ingin mendaftar. Hadiah utama Mr. Model apa? Lupa saya tu. Boleh tengok dekat VTT saya tu Coy bagi Terima apa. kasih kita ucapkan kepada Abang Jai. Jai juga? Ya, baik. Jom saya teruskan. Saya pun Jai juga. Ya. Baik, jom kita teruskan. Okey, di hadapan saya sekarang ni adalah booth Lucky Draw. Di mana kalau korang nampak booth Lucky Draw ni, inilah dia tempat untuk korang claim kupon Lucky Draw. Okey, di sinilah korang akan kena bawa resit pembelian, resit bukti untuk korang claim kupon Lucky Draw yang di mana kalau kata beratur memang tak beratur lah kan. Ini awal lagi lah. So mana masih awal lagi ni kalau kata nampak tak beratur tu datanglah kupon cepat. Ambil cepat kupon tu. Kali ni kalau dah beratur kalau petang-petang tu dah lari kat mana kan mungkin dah lama. Ni baju dia kan. Yang mana tengah mungkin sekarang korang tengah buat boleh lagi. Ni kupon resit lagi. Okey. Hari ni jangan lupa kita pun ada cabutan berdoa. Setiap hari kita ada cabutan berdoa. Hari-hari ada. Tak sesuai saya pakai sebab saya size S. Kan? Baik, sekarang kita ada Lagi satu saya colourful je. Ni tokeh baju kan. Kan? Lain okey tak ni? Okey kan? Itu tokeh baju dia kan. Saya dah interview dia itu hari. Tapi channel YT. Channel ni saya ada up VTT itu hari. Boleh tengok kat sana. Apa hadiah yang disediakan. Kereta. Malam ni katanya 2 biji kereta. Semalam Maiwi. Orang Rawang dapat. Mana yang lucky draw?
Rezeki. Dia datang semata-mata semalam nak tengok ni. Hai, kat sini tempat lucky draw. So siapa-siapa yang dah beli barang-barang, korang boleh datang sini untuk claim korang punya kupon. Okey, kupon ni valid untuk satu pembelian dengan harga serendah RM10. Korang dapat satu kupon tau. Malam ni berapa biji kereta cabut? Malam ni Dua biji dua kereta. biji kereta. Dua biji kereta. Lepas tu ada 6 gift sampingan lah. iPad macam-macam lagi ada semua. Mela support Choi. Malam ni artis siapa? Artis kita tak tahu lagi artis apa, tapi dengan kata artis ada yang Bukan Six Sense ke? Azlan ke? betul. Macam mana korang ni? Oh, lupa. Cabut tak betul jam berapa? Tak sure 9.30 atau pukul 10 macam tu lah. Cakaplah pukul 11. 10 lah. Kalau cepat-cepat ni saya pukul 10 dah boleh start dah. Tu lawa. Jangan lupa datang sini, okey? Naik kereta dapat kupon tak? Dapat. Naik kereta 100 dapat kupon kan? Dapat. Macam mana boleh dapat? Ada gerai yang menawarkan kupon kan untuk naik kereta kan? Okey, terima kasih. Sama. Manis-manis semua kan. Naik kereta 100 naik kereta Choi RM100 drive kan, dapat satu kupon tau beli makanan. Kupon senilai RM10. Kalau yang ni kereta bukan hadiah tau, ini kereta jualnya. Jual lah. Kereta ni untuk jual. Kalau tuan semalam ada Supa Dupa sana. Ni hari tak ada dah buang angin dia kan. Kalau tuan-tuan nak ada sukan, nak merasai sukan sunnah kan, memanah ni ada memanah. Nanti kalau ada burung kat rumah kan boleh panah kan. Kalau tuan-tuan datang sini perut terkucil apa semua kan, nak terbarai tu tandas ada ujung ada banyak. Tandas rumah hantu ada. Bayar. Tak ada free doh. Panah bayar. Cuma RM10. Bayar RM10. Ayo. Diorang sewa kemah, sewa. Tuan-tuan kalau nak anak pandai sekolah bijak, hantar ni sekolah antarabangsa ni, international school. Kalau saya kecil sikit memang saya sini. Bawa anak sini sekolah. Senang. Selalu ada event sini kan. Kan? Tu. Kalau komen saya tak baca itu berarti komen tak naik tau. Jangan marah saya ya. Titi yang jaki dengan saya. Semat-semat dia ni pakai. Jual apa ni? Insurans ke? Kereta. Lindungan KWSP ya. Ada hadiah handphone ni. Kita tengok drift lah kan. Dapat hadiah. Hadiah yang memanah tepat ada hadiah handphone. Kat mana? Dekat Pulau Melaka. Pulau Melaka. Baik bang, satu kali main dapat berapa ringgit? RM10 sahaja. Kalau saya setahu saya dapat RM10 penuh satu coy. 300 biji untuk 10 Pak Busu ada ke? Pak Busu? Dalam memanah 10. Tak. 10 anak panah. Ya, macam juga untuk anak panah dan dapat 10. Dah habis hai dah habis. Baik di ujung saya
Kita ada lagi rumah hantu. Ada rumah hantu sini ya. Air dah habis. Rumah hantu. Ada memancing ikan kat sini. Kalau korang nak memancing pun boleh untuk anak-anak. Pak Busu Ini pintu masuk ni untuk anak-anak kan. Jap. Kita ada juga permainan seperti kereta bateri, betul? Kereta bateri untuk korang, bagi anak korang main kat sini. Jangan nak suruh dia main drift sudah. Tak boleh drift kan? Kat Pulau Melaka. Yang ni tak boleh drift. Kalau nak tengok drift, pergi dekat depan sana. Ni kita ada kat sini rumah hantu dan juga zoo. Baju Mini coy zoo hari tu kan. Daripada Aris Mini Zoo. Itu dia. Kalau ada anak-anak Tengok kecil Mona yang tengah Pon. orang cakap kan membesar tu, kalau sesuainya bawa dia orang pergi mini zoo ni, tengok ada macam-macam jenis. Join kat sini Mona pun Pon. dapat lagi draw juga guys. Jangan ingat korang masuk rumah tu tak dapat. Seripah kon lah. Masuk rumah tu dapat. Masuk mini zoo dapat. Main kereta mainan pun dapat. Pergi memanah pun Inilah dapat. barang-barang yang tak suka orang Apa-apa perempuan yang ni. korang berbelanja semua dapat kan? Apa-apa yang korang berbelanja semua je dapat. Okey, sekarang ni saya tengah try pegang ular ni. Warna putih guys albino Monacon. Bukan albino Ada tak nak kan? Ada tak nak rasa dia. Baik, siapa nak ular ni guys? Boleh buat masak lemak ni guys. Ular albino, ular apa ni? Apa? Kon snake. Ni pekon. ular jagung. Yang ni nampak macam hidup. Apa dia nama iguana? Masuk. Ini mana dia guys? Ini dalam. Baik. Baik, jom kita teruskan pergi ke vendor-vendor masak pula sebab kita dah habis promosi. Ya, abang ni jual lah. Boleh sadu-sadukan pada beli RM10 dapat kupon cabutan bertuah. Lebih fokus kepada vendor-vendor masak. Ini tak banyak sangat. Kita tak banyak susu. Ini kalau korang susu korang ni biasa sini korang beli banyak. Sebab apa pun makanan dia banyak. Ya, baik. Jom kita teruskan pergi ke vendor-vendor masak pula. Sebelum kita Beg semua sini kan. Untuk sadu-sadukan badan. Kan? Nasi campur pun ada. Korang dah balik kerja semua ke? Harbour Street macam-macam tu, sedap semua nampak dia kan, potong. Kau tengok Fresh fries semua tangkap ah. udang leleh kau tengok.
Baru tangkap. Oi. Makan sotong tu tak teringat jiran tetangga mak mentua semua kan. Nasib baiklah saya vegetarian kan. Ni apa dijual ni? Sedap semua kan. Salam. Kenapa nak ajak siap kerja? Bos makan Sos Korea ni. Video ni tengah makan mesti dapat. sedap dia kunyah kan. Macam kalau brand kita sebagai rakyat Malaysia harus support fast food daripada Muiz Hot Chicken ni. Tak payah dah kita pergi dekat KF Food. Ini ada tempatan punya produk apa. Setuju tak? Ini pertama, yang kedua kita support hak tu. Hak tu duk supply duit dekat sana. Duk pergi tikam, duk pergi bantai kita punya seagama. Lagi duk pergi support lah. Betul tak? Sekarang Muiz Hot Chicken ada dekat Food Street Festival. Saya berasa dekat Pulau Melaka. Ayam. Dah sampai. Cari ayam Mr. Yogurt. Aku tak pernah minum yogurt. Aku nak cuba makan. Tapi aku nak minum ayam yogurt. Mr. Yogurt. Yogurt dia aku boleh terima. Ayam yang akan dapat kat mana-mana. Balu lagi ayam. Macam sedap boleh makan ni. Sedap kan? Oh, ni anak aku. Nombor 2. Nombor 2. Tengok. Terima kasih. Ayam lembut, rangup. Meleleh helio tengok kan. Sos yang best. Dengar tu bunyi mengaum, kita pergi sana lah. Makan apa ayam. Pasal lejap aku sampai beli makan. Kita tengok ni lah. Dah mengaum tu tak boleh jadi dah. Kan? Ni lah.